Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Ruby dan rakan-rakan puteri sekalian, saya Nur Emali Wahidah binti Azhar dan rakan pembentang saya iaitu Nur Syamimi Adina akan membentangkan tajuk 2 iaitu tujuan dan matlamat PPIM. Tujuan dan matlamat PPIM menerusi pengumpulan kurikulum yang komprehensif dan pelaksanaan secara gabung jalin dan bersepadu. PPIM berharap agar mencapai matlamat seperti berikut. Yang pertama iaitu mengimbangkan antara perkembangan intelektual, sosial, fizikal dan spiritual puteri-puteri melalui penyemaian, penyuburan dan pengukuhan nilai-nilai pendidikan. Yang kedua, mengukuhkan berhubungan dan pertalian silaturahim dalam kalangan puteri-puteri. Dan yang ketiga iaitu meningkatkan minat dan bakat puteri-puteri di dalam pelbagai gerak kerja kokurikulum sekolah, institusi, maktab, kolej dan universiti. Tujuan dan matlamat Pergerakan Puteri Islam Malaysia yang seterusnya adalah meningkatkan disiplin diri puteri-puteri, menggalakkan iklim persekolahan yang terbuka dan menyeronokkan, dan akhir sekali meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat, khasnya masyarakat setempat. Itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 2. Sekian, terima kasih.